Sebenarnya saya ni dah menabur emas dah lama lah. Sebab saya suka emas ni mengekalkan kuasa beli. Tak ada dalam sistem keuangan. Jadi saya suka emas ni. Jadi dah lama saya menabur emas. Tapi saya tak menabur emas melalui syarikat public gold sebab saya tak tahu. Jadi apabila saya tahu syarikat public gold ni patuh syariah, beli emas dapat emas, nak jual mudah, stok tanpa hak, cawangan jual beli banyak. Jadi saya tak pilih lagi mana-mana syarikat. Saya terus pilih menabung melalui syarikat public gold. Masa mula-mula saya menabur emas, saya dapat harga terbaik lah pada tahun 2021. 1 gram emas ni tahun 2021 hanya 240. Murah lah 240 1 gram. Hari ini melebihi 600 untuk 1 gram. Jadi saya belilah 1 gram ke 2 gram ke. Cuma saya buat tabungan emas ni secara konsisten. 1 gram 1 bulan, 100 1 bulan, tak banyak. Cuma saya buat, tak pernah saya tak buat. Boleh dikatakan tak pernah saya tak buat. Agak mustahil dalam 1 tahun tu kan. Tabungan emas saya tak melebihi 12 gram. Sebab apa? Sebab saya buat secara konsisten. Mula saya belajar ilmu keuangan, manfaat ilmu emas, saya mula takut simpan duit. Tuan-puan, duit kita ni dicetak tanpa bersandarkan dengan emas sejak 15 Ogos 1971. Ianya boleh dicetak sesuka hati mana-mana pihak yang tidak bertanggungjawab. Emas tak boleh dicetak, emas tak boleh dimusnahkan. Jadi saya mula takut simpan duit, tabungan emas saya sentiasa bertambah.